10 lelaki paling handsome di dunia menurut sains. Selama berabad-abad, manusia cuba faham kenapa setengah wajah dianggap lagi handsome berbanding yang lain. Ada orang percaya handsome ni cuma soal cita rasa. Ada yang kata ia bergantung pada budaya, trend atau personality. Golden ratio ialah konsep matematik dengan nilai kira-kira 1.618. Nisbah ni sering muncul dalam alam semula jadi, seni, reka, bentuk dan seni bina. Dalam bidang kecantikan, konsep ni digunakan untuk ukur sejauh mana struktur muka seseorang menghampiri perkadaran yang dianggap ideal. Analisis Golden Ratio biasanya melihat beberapa aspek seperti jarak antara kedua-dua mata panjang dan bentuk hidung, kedudukan bibir, bentuk rahang, nisbah dahi, hidung dan dagu simetri antara bahagian kiri dan kanan wajah. Semakin hampir seseorang kepada nisbah tertentu, semakin tinggi skor yang diperoleh. Tapi penting untuk faham bahawa Golden Ratio ni bukanlah bermaksud seseorang yang ada skor tertinggi automatik jadi manusia paling handsome di muka bumi. Tarikan manusia jauh lagi kompleks. Faktor macam personality, gaya, keyakinan, diri, suara, cara bergerak dan karisma juga main peranan besar. Nombor 10, Shah Rukh Khan, 86.76%. Legenda Bollywood Shah Rukh Khan berada di tempat ke-10 dengan skor 86.76%. Walaupun beliau merupakan antara lelaki paling dikenali di dunia, apa yang membuatkan Shah Rukh Khan menarik bukan sekadar struktur wajah. Beliau mempunyai beberapa ciri yang sering dikaitkan dengan wajah yang menarik, iaitu mata yang sangat ekspresif, senyuman yang mudah dikenali, bentuk muka yang seimbang, ekspresi wajah yang kuat. Tapi faktor terbesar yang jadikan Shah Rukh Khan ikonik ialah karisma. Dalam psikologi tarikan, manusia bukan hanya tertarik kepada bentuk muka. Kita juga tertarik kepada emosi yang seseorang tunjukkan. Sebab tu, seseorang yang mempunyai wajah biasa boleh kelihatan sangat menarik apabila mereka mempunyai keyakinan, humor dan personality yang kuat. Shah Rukh Khan jadi contoh bahawa handsome tak berhenti pada ukuran matematik je. Mata dan ekspresinya dianggap sebagai salah satu kekuatan terbesar beliau kerana ia mampu menyampaikan emosi yang kuat ketika berlakon. Nombor 9, Idris Elba, 87.94%. Di tempat ke-9 ialah pelakon British dengan skor 87.94%. Idris terkenal melalui filem seperti Thor, Luther dan pelbagai filem Hollywood. Walaupun skor Golden Ratio beliau tak setinggi beberapa nama lain dalam senarai ini, ramai orang tetap anggap Idris sebagai salah seorang lelaki paling menarik di dunia. Sebab manusia ni tak menilai wajah seperti mesin. Idris mempunyai ciri yang sering dikaitkan dengan wajah lelaki maskulin. Rahang yang kuat, tulang muka yang jelas, pandangan mata yang tajam, suara yang berat. Selain rupa, beliau mempunyai elemen yang sukar diukur iaitu karakter. Apabila seseorang mempunyai keyakinan tinggi, cara bercakap yang menarik dan aura kepimpinan, wajah mereka biasanya akan kelihatan lebih menarik. Kajian psikologi menunjukkan bahawa persepsi terhadap daya tarikan seseorang boleh berubah berdasarkan personality dan status sosial. Idris Elba ialah contoh terbaik bahawa karisma boleh mengatasi nombor matematik. Nombor 8, Charles Milton, 88.46%. Charles Milton berada di tempat ke-8 dengan skor 88.46%. Pelakon Amerika ni dikenali melalui siri Riverdale dan filem May December. Wajah Charles mempunyai beberapa ciri yang sering muncul dalam analisis handsome lelaki. Rahang yang jelas, tulang pipi tinggi, mata yang tajam, bentuk muka yang simetri. Ciri-ciri ini selalu dikaitkan dengan imej maskulin kerana ia memberikan gambaran wajah yang lebih kuat dan matang. Selain struktur muka, gaya hidup juga mainkan peranan. Seseorang dengan penjagaan diri yang baik, badan yang sihat, gaya rambut sesuai dan pakaian yang tepat biasanya akan nampak lagi menarik. Ini menunjukkan bahawa wajah hanyalah satu bahagian daripada keseluruhan imej seseorang. Nombor 7, Nicholas Hoult, 89.84%. Nicholas Hoult mendapat tempat ke-7 dengan skor 89.84%. Pelakon British ni terkenal melalui filem X-Men, Mad Max Fury Road dan siri The Great.
Salah satu perkara menarik tentang Nicholas ialah perubahan wajahnya dari zaman remaja hingga dewasa. Masa muda dia terkenal dengan rupa yang lebih lembut dan boyish. Tapi bila dah meningkat usia, ciri wajahnya menjadi lebih matang. Rahang lebih jelas, hidung pipi lebih ketara, bentuk muka lebih masculine. Perubahan ini menunjukkan bahawa daya tarikan wajah bukan sesuatu yang statik. Hormon, umur, komposisi badan dan gaya hidup boleh mengubah bagaimana seseorang dilihat. Nombor 6, George Clooney, 89.90%. George Clooney berada di tempat ke-6 dengan skor 89.90%. Beliau merupakan bukti bahawa daya tarikan lelaki tak semestinya bergantung kepada usia muda. Walaupun dah berusia, Josh masih dianggap sebagai salah seorang lelaki paling handsome dalam sejarah Hollywood. Antara ciri wajahnya, rahang yang kuat, senyuman yang seimbang, mata yang tajam, wajah yang mempunyai struktur matang. Menariknya, kajian tentang tarikan menunjukkan bahawa lelaki kadang-kadang dianggap lebih menarik apabila meningkat usia. Ini kerana faktor seperti keyakinan diri, pengalaman hidup dan status boleh tingkatkan daya tarikan seseorang. George Clooney bukan je mempunyai wajah yang seimbang, tapi juga imej seorang lelaki yang yakin dan berjaya. Nombor 5, Jack Lawden, 90.33%. Pelakon Scotland, Jack Lawden mendapat skor 90.33%. Walaupun namanya mungkin tak sebesar orang lain dalam senarai ini, analisis golden ratio menunjukkan bahawa struktur wajahnya sangat hampir dengan perkadaran ideal. Ciri-ciri ini termasuk bentuk muka seimbang, jarak mata yang sesuai, hidung yang sesuai, rahang yang jelas. Ini menunjukkan bahawa golden ratio tak mengukur populariti. Ia hanya melihat struktur wajah. Seseorang yang kurang terkenal masih boleh mempunyai ciri wajah yang dianggap sangat seimbang. Nombor 4, Robert Pattinson, 92.15%. Robert Pattinson berada di tempat keempat dengan skor 92.15%. Beliau jadi terkenal melalui watak Edward Cullen dalam Twilight sebelum memainkan watak Bruce Wayne dalam The Batman. Robert mempunyai ciri wajah yang sering dikaitkan dengan standard kehandsoman klasik. Tulang pipi tinggi, mata yang dalam, rahang jelas, bentuk muka yang panjang. Tapi daya tarikannya bukan hanya kerana struktur muka. Robert Pattinson mempunyai imej agak unik iaitu tenang, misteri dan tak terlalu mencuba untuk kelihatan sempurna. Ini adalah contoh bagaimana personaliti dan gaya boleh meningkatkan lagi persepsi terhadap wajah seseorang. Nombor 3, jatuh kepada Paul Mescal, 92.38%. Paul Mescal berada di tempat ketiga dengan skor 92.38%. Pelakon Ireland ni terkenal melalui siri Normal People dan filem After Sun. Apa yang menarik tentang Paul ialah wajahnya tak terlalu ikut stereotip lelaki sempurna. Dia tak mempunyai rupa ekstrim macam model fashion. Sebaliknya, wajahnya mempunyai keseimbangan semula jadi. Mata yang ekspresif, struktur muka yang jelas, nisbah hidung dan mulut yang sangat harmoni. Ini membuktikan bahawa kadang-kadang wajah yang nampak natural sebenarnya mempunyai perkadaran yang sangat baik apabila dianalisis secara matematik. Nombor 2, Lucien Levesque, 92.41%. Pelakon British ni dapat perhatian besar selepas muncul dalam siri Netflix Emily in Paris. Wajah Lucien mempunyai gabungan ciri yang menarik, mata besar dan ekspresif, rahangnya kemas, bibir seimbang, bentuk muka yang harmonik. Dalam psikologi kehandsoman, wajah yang ada keseimbangan antara ciri maskulin dan lembut sering dianggap menarik. Terlalu maskulin boleh memberi imej terlalu agresif, manakala terlalu lembut mungkin kurang memberi kesan dominan. Lucien ni berada dekat tengah-tengah kombinasi tersebut. Nombor 1, lelaki paling handsome di dunia menurut sains adalah Aaron Taylor Johnson, 93.04%. Di tempat pertama ialah Aaron Taylor Johnson dengan skor tertinggi iaitu 93.04%. Pelakon British ni menduduki tempat pertama berdasarkan analisis golden ratio. Aaron terkenal melalui filem seperti Kick-Ass, Avengers, Age of Ultron dan Bullet Train. Wajahnya mempunyai banyak ciri yang sering dikaitkan dengan wajah lelaki ideal. Rahang yang jelas, tulang pipi tinggi, mata yang seimbang, bentuk muka yang simetri. Tapi apa yang menjadikan wajah Aaron menarik bukan sebab satu ciri tertentu. Ia adalah gabungan keseluruhan.
Setiap bahagian wajahnya berada dalam nisbah yang dianggap harmoni oleh formula Golden Ratio. Namun seperti semua nama dalam senarai ini, skor sampai 3.04% tak bermaksud dia secara objektif paling handsome. Ia hanya menunjukkan bahawa struktur wajahnya paling hampir dengan corak matematik tertentu. Senarai ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Walaupun sains boleh ukur simetri dan perkadaran wajah, daya tarikan manusia masih jauh lagi kompleks daripada matematik. Seseorang boleh ada wajah yang hampir sempurna tapi tak menarik kalau tak ada keyakinan dan personaliti. Sebaliknya, seseorang dengan wajah biasa boleh jadi sangat menarik sebab cara bercakap, humor, keyakinan diri, gaya hidup, aura dan cara layan orang. Golden Ratio mungkin bantu jelaskan kenapa setengah wajah nampak sedap dipandang, tapi faktor yang menjadikan seorang tu betul-betul memikat bukan hanya nombor. Ia adalah gabungan antara rupa, personaliti dan cara seseorang membawa diri. Jadi macam mana pula dengan korang? Adakah korang rasa betul ke tak betul senarai ni? Atau tak langsung? Kalau anda suka video ni, jangan lupa subscribe channel ni. Jangan lupa juga like, share dan komen. Berikan pendapat di ruangan bawah. Nama saya Daniel. Terima kasih kerana menonton. Selamat tinggal. Jumpa lagi. Assalamualaikum.